Saya mencandak sonton. Boleh atau tidak saya ambil wuduk air laut? Seorang laki-laki sahabat Nabi, dia ni kelasi kapal. Dia kelasi kapal lah, kerja naik kapal lah, zaman dulu. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kita ambil wuduk daripada air laut? Kerana saya ni duduk atas kapal. Nah, Nabi jawab, laut itu al-hillu maitatuhu. Laut itu bangkainya suci. Nampak? Dan bangkainya suci. Bangkainya itu halal dan airnya suci. Faham lagi? Maksudnya air laut tu memang suci lah, walaupun masing. Kenapa? Kerana air laut ni ialah air mutlak. Faham? Air mutlak ni asalnya daripada mana? Daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kamilah Allah yang menurunkan akan air daripada langit. Kita panggil hujan, matar, hujan. Dan bila dia jatuh di tempat yang besar, kita buh nama laut. Kalau kecil dekat, kita buh nama tasik. Kecil lagi, kita buh nama kolam. Kalau tempat itu memanjang, kita buh nama sungai. Kalau tempat itu memanjang dan sepit, kita buh nama parit. Faham? Dan kalau dia meserap masuk dalam, kita panggil air bumi, air galiang. Nah, dan kalau di tempat-tempat yang dingin, diturun itu menjadi membeku, kita panggil air salji. Semuanya minas sama. Faham? Jadi air laut boleh mandi junub, boleh bersuci dan sebagainya. Faham?